Hai semua. Assalamualaikum. Salam. So hari ni kita akan pergi berjalan-jalan selama 3 hari 2 malam dekat Melaka. Adalah few plan yang kita orang dah plan. Okay, Sofia tengah tidur sekarang ni. Stay tuned. Okay, so sekarang ni pukul 2.40. Okay, 28 hari bulan 2.40. So kita nak pergi makan dulu sebab tadi pun gerak daripada rumah agak lewat pukul 12, pukul 1. Pukul 1, pukul 2 dah sampai. Okay, nampak tak laki saya bawa laju mana? Okay, so sekarang ni kita nak pergi cari makan dulu. Makan asam pedas Melaka. Sebab selama ni kita orang kalau pergi Melaka, kita orang tak pernah pun nak makan asam pedas ni kan. Walaupun orang cakap Melaka ni yang famous makanan dia adalah asam pedas. Betul tak, Bi? Yang famous asam pedas ke? Ya. So, kita akan pergi cari asam pedas. Tapi ada few place yang Ani dah search, ada yang close. Sebenarnya nak makan yang clay pot. Nampak macam sedap clay pot panas-panas tu kan. Tapi tutup. Kalau dekat Google tutup sebab semalam hari raya. So hari ni mungkin memang ada beberapa tempat makan yang masih tutup lah kan. Orang nak pergi beraya. So kita cari yang mana buka lah. Tapi ni pun tak pasti buka. Harapnya buka lah sebab kat Google tak cakap dia close. Sekejap lagi lepas makan kita akan pergi check in kita punya Airbnb. Okay, by the way kita orang kali ni kita just check in Airbnb yang disponsor oleh suami saya. So kejap lagi ni tunjuk macam mana kalau tempat makan tu buka ni tunjuk. Kalau tak buka kita kena cari tempat lain. Ada apa nak cakap? Sekian, terima kasih. Hello everybody. Stay tuned. Stay tuned. Itu je ayat dia daripada tadi. Okay, so itu je dulu. Nanti apa-apa kita update balik. Okay. So the story is kita dah makan pun. Tempat tu nanti ni letak gambar dia sebab macam kalut sikit dengan Sofia, dukung Sofia semua kan. Dia tak mahu balu, dia balok dia. Tapi malu jugalah sebab macam ramai sangat orang. Okay, kita bukan YouTuber berjaya. Kita sendu. Okay, so kita orang dah pergi makan tempat tu. Harga total semua RM60. RM60 yang kita ambil tu adalah kita ambil tengok Sofia pegangkan. Kita ambil isi ikan yang macam 3 segi macam tu je. Isi ikan satu slice tu je guys. Potongan slice RM28. Lepas tu ada 3 ekor udang tu berapa? 21. Udang 21 bahagi 3 RM7. Astaghfirullahaladzim. Seekor RM7 udang. Ni semua ambil. Tak ada harga. Tak tahu harga. Main ambil je dulu. Dengan seekor ayam. Ayam berapa? Yang paling Singapura. Ayam RM4. Ayam RM4.5. So total air Milo 1, sirap limau 1. Total RM60. Ya, jangan tekan. Okay, so dia punya asam pedas okey lah, not bad. Rasa masam tu, rasa pedas tu. Tapi dia macam ada kurang something lah. Asam pedas. Sekejap Kobe. Lagi? Hotel tu dalam 4.7 km. Tapi untuk sekarang ni kita akan ke hotel Airbnb kita. Sebenarnya dekat je kan, dalam 8 kilo je tadi. Tadi 8 kilo lah, sekarang dah 4.7. Ya Allah. So kita akan pergi Airbnb kita. Airbnb tu kan dalam map kan guys, nampak macam tepi laut sungguh. Tepi laut pun. Tapi nampak laut. Memang nampak laut. Nampak sebab salah.
berjalan menyanyi. TV bujung. Memang semua direkod. Ni ya? Ni bukan itu. Makan. Oh, ni. Okey. Ini choking apa baby ya? Hotel ni. Ini hotel Double Tree by Hilton ni. Ni. Macam mana nak check ni? Betul lah. Tu ni inti dia. Buat remut. Yang kat bawah. Kita dah sampai. Beg awak. Ni sana tu. Masuk dalam. Ayah. Kita dah masuk. Ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bau something. Semua masuk je bau something wrong. Kena buka aircon dah buka Okay, so masuk je. Ni dia punya dapur. Ni buat room tour lah terus walaupun macam ni sebenarnya Airbnb, so dia bukanlah macam fully hotel macam tu. So masuk je dapat peti ais. Dua tingkat. Ada peti ais bi. Function. Okay, peti ais. Lepas tu ada dapur. Ada mesin basuh. Boleh basuh baju siap-siap. Ada ni. Lepas tu bilik. Katil dia satu. Twin. Lepas tu ada ni. Ni dalam macam ni. Lepas tu dapat almari. Oh, ada wifi Yang penting ada air ni. That's the most important. Dia macam dah lama lah. Cuba bawa. Okay, lepas tu ada sofa. Ada TV. Dah ke mana-mana dah kita punya. Oh, ada bathtub. Betul lah, ada bathtub lah, Yaya. Okay, lepas tu toilet dia macam ni. Luas. Tapi nampak macam dah lama tak diduduki. Gelap. Lepas tu dia kolak. Basically ni Airbnb, so dia taklah se-perfect and tak boleh nak complain lebih-lebih sebab harga dia pun. Berapa dia satu malam? 200. Tapi ni je lah yang mampu. So Alhamdulillah bolehlah tidur. Ya Allah, Sofia tekan lagi. Sofia! Dia sedang merasa ketidakpuasan hati. Sebab dia macam tak ada pewangi lah, Didi. So, ini bag susu Sofia. Kita mulakan dengan what's in my bag yang ini, okay? So, ada botol air. Ni botol air dah digunakan. Baru nak record ni, Yaya main ni. Okay, so ini Sofia punya air mineral. So, ini susu Sofia. Ini air panas. Ini botol kedua Sofia dan juga tisu basah. So normal lah mak-mak kena ada tisu basah ni semua ni. Dalam ni ada macam-macam lagi. Ada dia punya cream. Lepas tu Sofia dia sebenarnya tengah cherry berry. So
So ni untuk botol-botol susu ni. Dia tengah cherry berry supaya dia tak selesa sikit. So memang Ani bawa banyak gila Pampers. Lepas tu ada sikat. Lepas tu ni penting. Ni memang penting gila. Ni macam lifesaver. Kalau macam baby kembung letak ni. Lepas tu balm. Ni pun penting juga. Baby balsam ni dengan napkin rice. Sebab Sofia tengah cherry berry. So dia punya punggok tu dengan merah-merah. And Ani bawa ni juga. Mana tahu tiba-tiba dia demam kan, temperature dia naik sebab besok kita nak buat aktiviti luar. Hi guys, Sofia dah siap makan. So hari ni Sofia sangat berselera, banyak gila makanan dia. Dia jumpa buku dengan Ruan. Orang tu cakap apa? Bi nampak? Bi nampak kau? Memang tak lepas, lepas tu dia jalan. Okay, so sekarang kita dekat tengah-tengah Bandar Melaka, lampu ni. Kita nak pergi situ tapi tak ada parking guys. Orang Melaka kat mana parking? Kita orang nak balik tapi Airbnb yang kita orang sewa tu kan dia macam quite berbau. So my husband dah suruh orang tu untuk tukar everything. Tapi kita tengoklah balik ni macam mana dia punya apa yang dia buat. Sebab dia kata dia nak tukar, dia nak bersihkan, dia bagi cleaner semua. So kita orang akan balik lambat sikit sebabnya janjinya mungkin akan balik dalam pukul 9 atau 10 macam tu. So sekarang baru pukul 8. So okay, kita kena waste our time. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Jumpa lagi. Oh, dia cakap jumpa lagi. Bye-bye ke? Pandailah. Pandailah dia. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Dia spray yang BPO je, Bi. Oh, kita terus baru. So, kita orang beli perfume MBPO. Berapa ringgit ni? Kita boleh claim. MBPO ni untuk mewangikan bilik. Dia orang just dah nampak bersih lah sikit. Tapi dia orang just tambah ni dia orang ada MBPO ni. Lepas tu campur dengan Glade. Ya. Lepas tu kita orang beli ni juga. Ni gara-gara sebab laki I dah stress. So dia sangat macam tak boleh benda ni. So trip kita orang untuk besok, plan kita orang adalah kami akan pergi ke Famosa Safari Wonderland esok pagi. So kita kena bangun awal pukul 7 kita kena gerak sebab nak ke sana 1 jam lebih. And knowing that Melaka sangat jam pada waktu pagi, lagi orang kerja besok, kita kena gerak awal. So malam ni aktiviti kita adalah kita akan tengok Netflix. Cukup. Okay, so dah je guys. See you when I see you. Bye.